Persiaran Prima Pelangi segambut dalam ya. Kita tengok video ni, dia KPDN, BPKL dan Immigration membuat operasi di sebuah lokasi dekat Mount Kiara lah ni ya. Bangunan Mount Kiara ada dekat belakang. Mereka memeriksa satu kedai yang dikendalikan dan dimiliki oleh warga Bangladesh ya. Mereka ni dulu ceritanya sebagai kuli bangunan saja, tapi sekarang jadi toki kedai ya. Tadi kita tengok banyak barang-barang di sini. Dulu abang ada pernah buat video di lokasi ni, tapi tak ada lagi kedai ni di simpang ni ya. Kemarin kedai ni baru lagi. Jadi telah pun diserbu oleh pihak Migration dan disita oleh DBKL dan juga KPDN ya. Jadi kita tengok mamak ni sampai menangis tu, Bangla tu. Jadi tengok ayam masing-masing lagi hidup dia bawanya gula-gula, barang-barang subsidi ni semua ni tuan-tuan. Oh, macam ini ya. Okey, Assalamualaikum dan berjumpa lagi di channel KL Info Media. Seperti biasa, kita akan buat tinjauan seperti yang video yang kita paparkan tadi ya. KPDN, Immigration dan DBKL membuat serbuan di Segambut Dalam ya. Lokasi ini sebenarnya sebelum ini abang telah tinjau sebanyak 2 atau 3 kali abang tengok lah kerana isu kedai-kedai runcit warga asing dan juga kedai kedai makan yang dikendalikan oleh warga asing, terutama Bangladesh dan juga Rohingya. Lokasi ini memang banyak sekali construction untuk bangunan-bangunan tinggi. Jadi di sini memang bertumpunya pekerja-pekerja Bangladesh dan warga selain daripada Bangladesh lah. Okey, dalam video itu kita lihat Immigration, DBKL dan juga KPDN memeriksa kedai tersebut dan didapati kedai ini dikendalikan oleh warga asing dan juga parti ya. Seperti kita tengok dia telah pun digari dan sebagainya, barang-barang dirampas ya. Tapi di sebelum ini, semasa abang buat video sebelum ini, kedai ini abang tengok belum ada lagi. Boleh cek di dalam di video Jalan Tok Muhammad Jatuh kedai ini tak ada sebelum itu di simpang ni ya. Mungkin dia dah baru buka dan sekali buka 3 kedai sekaligus di sini. Jadi kita nak tinjau ke lokasi ini kerana di lokasi ini bukan sahaja kedai ini ada lagi banyak kedai di lokasi ini sebenarnya. Jadi kita tengok lokasi ini dan kemudian kita akan tinjau kedai-kedai yang lain di sekitar ini yang biasa abang buat video. Memang kedai ini dikendalikan oleh warga asing. Okey, dengan itu tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau ke lokasi ini. Okey tuan-tuan, kedainya ada kat depan kita ni selepas flyover dulu tak ada kedai kat sini abang perasan dulu kat simpang ni. Ni kedai yang disita oleh mari kita tengok lebih dekat kat kedai ni ya. Bagaimana keadaannya. Memang ditutup sepenuhnya. Tapi tuan-tuan, bukan saja kedai di sini yang ada kedai warga asing ni. Di sepanjang jalan ni sebenarnya pun bercampur ada kedai warga tempatan. Sebelah kiri ada banyak warung warga Indonesia kerana ada kampung setinggan lah abang rasa sebelah sini sebelah kiri. Di sebelah kanan ni bermula dari sini banyak kedai yang dikendalikan oleh warga asing, tapi tidak disita pun oleh pihak DBKL dan KPDN mungkin belum operasi tapi sebelum ini memang dah operasi pun di KPDN di lokasi ini tapi aktiviti masih berjalan seperti biasa. Okey, dengan itu sampai di sini dulu tinjauan kita kali ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.